Okey, Cik Pan, boleh kita sambung? Boleh, eh? Okey, now Cik Pan. Okey, tadi saya dah terangkan tentang Cik Pan tentang konsep takaful. Dan saya khususkan tentang tabaruk fund. So, Cik Pan dah faham kan? So, now kita tengok. So, hari ni Cik Pan bekerja. Cik Pan kerja sebagai apa? Okey, engineer. Berapa gaji sebulan Cik Pan? Oh, RM5,000. Okay. Apa yang Cik Pan biasa ataupun apa yang Cik Pan buat dengan duit RM5,000 sebulan ni? Okey, basic kita kata kena bayar kereta, rumah, okey, you punya loan, you punya utilities, kan, bil-bil semua kan. Okey, beli barang dapur, bagi parents kat kampung, okey, simpan dan lain-lain lah. Okey, maksud lain-lain maksudnya perbelanjaan-perbelanjaan lain lah. Okey, kos minyak, tol, okey, kos untuk you shopping barang sendiri dan sebagainya. Okey. So now, benda RM5,000. Okey, berapa yang you simpan sebulan? Okey, katakanlah you simpan RM500 sebulan. Kat mana you simpan duit ni? ASB, tabung haji, unit trust ataupun you just simpan dalam bank? Di mana you simpan? Okey, so sebahagian you simpan dekat ASB dan selebihnya you biarkan dekat bank. Okey, daripada financial fact finding, ini kita panggil financial fact finding. Daripada financial fact finding ni, saya tengok Cik Zafran hanya menyimpan RM500 sebulan di ASB, tabung haji, unit trust dan bank. Sama macam yang awal saya cakap tadi, ini semua adalah instrumen. Instrumen apa? Wealth accumulation. Ya, saya faham. You nak tambah duit you, nak bagi beranak lagi duit you. So, you don't have any protection. So, soalan saya Cik Apan, okay, what if? Okay, what if satu hari nanti, okay, you pergi kerja, balik kerja, okay, tiba-tiba, you ditimpa dengan risiko. Okay, ditimpa dengan risiko dan you tak boleh bekerja. Loss of income. So, maksudnya kat sini, akan terjejas tak you punya duit kereta you nak bayar? Terjejas. Sebab loss of income, you dah tak ada kerja, kemungkinan you dah diberhentikan kerja, okey, dah tak ada sumber pendapatan. So macam mana nak bayar kereta, betul? So nak beli barang dapur terjejas tak? Terjejas. Nak bayar duit rumah pun terjejas, nak bagi parent pun terjejas, okey, nak bayar loan pun terjejas, tapi bank tetap minta duit dia, betul tak? Okey, dan nak beli barang keperluan lain, nak bayar bil pun semua akan terjejas. Dan yang lebih mustahak, sekarang ni you simpan RM500 sebulan, persoalannya dekat sini, berapa bulan ataupun berapa tahun boleh bertahan kalau you mengharapkan you punya simpanan. Okay, nak cover balik expenses yang lain-lain ni tadi. Okay, that's why kat sini saya akan tunjukkan dekat Cik Apan kenapa you perlu simpan dekat Prudential BSN Takaful.